weret sila pun saya kata saya tu mumpung tu tapi Apa perubahan paling ketara? macam kesihatan pun dulu duk batuk kan, lepas berhenti tu dah tak ada batuk tu. Oh ya. Macam reaksi family. Lepas seronok Kira family tu kan mogok ke apa? mogok juga. Oh, Vaping juga Sebab sampai lah ayah memang dah berhenti lama dah. Abang-abang depa pun awal weret sila pun saya kata saya tu mumpung tu tapi dah sampai lah ni dah berhenti dia kata oh dahsyat. apa pandangan tuan pasal rokok ni dengan vape ni? Pandangan macam bahaya dia ni. Sampai tahap mana bahaya dia? Kalau rokok bahaya rokok bahaya juga. Macam kalau vape ni pun kadang sampai ke tahap dengan bau-bau berayak. Nikotin dalam badan dia jadi macam tak boleh lah, kadang semput. Tapi saya berhenti pun sebab tu dah tengok ramai kena tebuk dada apa semua. Tu kata ish. Takut kan? Takkan sampai bila kan? Takkan tunggu sampai tu pun nak berhenti.